PAS mungkin pilih haluan sendiri jika krisis PN berlarutan. Rafizi pertimbang henti siasatan kes serangan anak. Menteri seru henti guna agama cetus perbalahan. PAS nafi tamak jelaskan isu jawatan PN. Kos bilik darjah cecah RM520,000, undang tanda tanya. Dan Hadi tidak hadir, pandangan tetap disalur kepada PN. Mursyidul Ampas Hashim Jassin mencadangkan parti itu mempertimbangkan untuk bertanding secara solo dalam PRU akan datang sekiranya kemelut kepimpinan Perikatan Nasional terus gagal diselesaikan. Beliau berpandangan langkah tersebut boleh diterima akar umbi, khususnya di Perlis, dan urusan pembentukan kerajaan boleh dirunding selepas keputusan pilihan raya diketahui. Kenyataan itu dibuat ketika diminta mengulas pertikaian antara PAS dan Bersatu berhubung jawatan pengerusi PN susulan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin awal Januari lalu. Hashim bagaimanapun menyerahkan soal calon daripada PAS bagi jawatan tersebut kepada kepimpinan pusat untuk diputuskan. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli memaklumkan beliau mungkin memohon agar siasatan kes serangan terhadap anaknya ditutup jika tiada perkembangan meyakinkan selepas tempoh yang panjang. Beliau berkata masih memberi ruang kepada pihak berkuasa menjalankan siasatan, namun kecewa kerana tidak menerima maklum balas langsung sejak insiden berlaku Ogos tahun lalu. Rafizi menjelaskan beliau hanya mengetahui perkembangan kes menerusi laporan media dan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri pada Disember yang menurutnya mengesahkan siasatan masih berjalan tetapi tidak boleh didedahkan. Anak lelakinya yang berusia 12 tahun sebelum ini diserang di sebuah pusat beli belah di Putrajaya dengan rakaman CCTV menunjukkan dua lelaki mengekori kenderaan isterinya menggunakan motosikal sebelum kejadian. Menteri Perpaduan Negara Aaron Agodagang mengingatkan orang ramai agar tidak menjadikan agama sebagai bahan pertikaian terutama di media sosial. Beliau menegaskan keharmonian antara penganut agama adalah asas penting kepada kestabilan dan kemakmuran negara. Menurutnya, rakyat perlu menolak kebencian, provokasi dan prasangka, sebaliknya menjadikan kepelbagaian sebagai jambatan perpaduan yang menyemai nilai hormat dan kasih sayang. Beliau turut berharap semangat perpaduan terus subur dalam kalangan masyarakat Malaysia sempena sambutan Taipusam. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari menolak dakwaan bahawa sikap tamak parti itu menjadi punca keretakan hubungan dengan Bersatu. Beliau menegaskan PAS tidak menuntut jawatan utama selepas PRU walaupun memiliki kerusi terbanyak dan hanya membangkitkan soal kepimpinan PN selepas melihat perkembangan yang dianggap membimbangkan. Kenyataan itu dibuat sebagai respons kepada rencana media yang memetik pandangan pemimpin Bersatu berhubung hubungan kedua-dua parti. Ahmad Fadli turut menyatakan PAS kini memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh gerak kerja gabungan menjelang PRU 16. Pemuda MCA mempersoalkan peningkatan kos pembinaan semula bilik darjah yang dilaporkan mencecah sehingga RM520,000 melebihi harga sesetengah rumah mampu milik. Pengerusi Jawatankuasa Perundingan Pendidikan sayap itu, Ong Chi Siang berkata, data parlimen menunjukkan lonjakan ketara kos dalam tempoh sedekat yang menimbulkan kebimbangan masyarakat. Menteri Pendidikan sebelum ini menjelaskan anggaran berkenaan berdasarkan analisis dokumen JKR dan belum merangkumi pelbagai komponen lain pembinaan sekolah. Bagaimanapun, MCA menegaskan kerajaan perlu memperincikan struktur kos serta memastikan keterusan agar keyakinan rakyat terhadap perbelanjaan pendidikan dapat diperkukuh. Presiden PAS Abdul Hadi Awang tidak menghadiri mesyuarat pra-majlis PN di kediaman Muhyiddin Yassin, namun pendiriannya tetap disampaikan kepada pimpinan parti komponen. Setiausaha politiknya memaklumkan berlaku perubahan jadual saat akhir dan ketidakhadiran itu telah dimaklumkan kepada Muhyiddin lebih awal. Beliau turut menjelaskan pandangan Abdul Hadi telah dihantar secara bertulis kepada semua presiden parti dalam gabungan tersebut. PAS juga menegaskan komitmen untuk memperkukuh PN dan menunggu mesyuarat penuh bagi memuktamadkan sebarang keputusan lanjut.